Alhamdulillah dan tahniah kepada penjawat awam sebab akan menerima gaji awal 16 Oktober tu. Tetapi ingat tuan-puan, gaji kita bulan seterusnya adalah awal juga dari biasa, iaitu 20 hari bulan. Jadi kita ada masa 35 hari untuk menunggu gaji yang seterusnya. Jadi macam ni cara kita untuk pastikan kita mampu bertahan untuk 35 hari itu. Yang pertama tuan-puan, abaikan je gaji ya dan anggapnya masuk pada 25 hari bulan kelak. Yang kedua, jadikan habit setiap kali terima gaji, simpan dulu sebahagian iaitu 10% untuk simpanan. Yang ketiga, bila tiba hari 25 hari bulan kelak, barulah kita maki gaji ya untuk pembelanjaan keperluan dan membayar komitmen. Segala apa yang kita rancangkan tu, semuanya akan berjaya tuan-puan. Tetapi lebih bagus kita merancang sebab ketika kita merancang, kita merancang untuk gagal. Follow kami untuk perkongsian ilmu emas dan kewangan setiap hari.